Keprihatinan terhadap kekangan kewangan rakyat mencetuskan idea pelaksanaan Korban Murah Madani. Program yang diilhamkan Ketua Kluster Makanan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup NAKOL, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal itu menawarkan alternatif harga mampu milik bagi memberi peluang kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah korban dalam negara. Jelas ahli Parlimen Bukit Gantang itu, idea berkenaan tercetus selepas melihat trend umat Islam di Malaysia yang cenderung memilih luar negara seperti Afrika dan Asia Selatan bagi mendapatkan kadar yang jauh lebih murah. Saya pun cari idea macam mana nak lagi murah. Yang pertamanya saya pakai kaedah Nabi Yusuf AS. Dia buat stok. Maknanya saya beli awal, booking. Awal dapat murah pasal banyak. Awal. Yang kedua ialah jumlah. Kita beli dengan big amount, dia akan jadi lebih murah. So maknanya kita dapat murah lah. Murah sungguh. Sehingga kita boleh jual 599. Langkah itu terbukti efektif apabila berjaya menarik penyertaan 1,085 peserta melibatkan 155 ekor lembu yang disembelih di Permatang Pasir dan Padang Mengkuang Titi, Penanti, Pulau Pinang hari ini. Sambutan tahun ini memperlihatkan lonjakan ketara berbanding tahun lalu yang hanya mencatatkan 100 ekor lembu. Lebih menarik, sebuah premis ibadah iaitu Masjid Jamik Pokok Sena di Tasik Glugor merekodkan penyertaan tertinggi iaitu sebanyak 31 ekor lembu, melonjak lebih 2 kali ganda berbanding hanya 12 ekor pada tahun sebelumnya. Ini adalah idea yang paling baik setakat daripada Datuk Syed, daripada NAKOL sendiri yang membuat kebajikan kepada masyarakat setempat. Dan saya harap supaya program ini, supaya Datuk Syed dan NAKOL boleh memperluaskan program ini. Lonjakan angka penyertaan itu membuktikan bahawa kekangan ekonomi boleh diatasi sekiranya pasaran menawarkan harga yang munasabah dan kompetitif, sekaligus memberi ruang kepada rakyat Malaysia untuk beribadah di tanah air sendiri. Jemput Haji Muhammad Khalil bin Ibadah korban pada tahun terus ke hadapan.